Tak tidur ke malam tadi? Tidur. Guna. Mami, macam mana perasaan nak pergi Terengganu ni? Syok ah. Okey kawan, kita tunggu sahabat kita dua orang lagi, tak sampai lagi ni. Abang Yus dengan Wan. Fuh, lampu menyala-nyala. Pergi Cameron. Kau mau pergi ke anu? Kau mau pergi 3 orang tu siapa? Bang, tunggu seorang lagi. Tunggu seorang lagi. Dia abang dia kan? Ini bang, ada kawan tu, bininya mau balik kerja malam. Dia nak ngikut juga sehari pun jadilah katanya. Jadi dia esok dia balik. Dia balik satu motor lah. Oh, kena sidai. Mari, setengah jam sidai ni. Oh, lambat. Wan, Naya kena sidai setengah jam, Wan. Oh, mari. Saya is. Ha? Oi, kuat kencing je. Kuat. Okey, jom kita lambat ni. Gerak. Berhenti. Wan. Tinggal kat Gopin je Petronas isi minyak tu. Ya? Okey. Gopin. Minyak, buah air. Okey. Gerak. Ayo lepak mana ayo? Tapah ke Silver? Kata apa daripada tu? Pagi tu? Tapah pun beda. Tapah pun 30 kilo boleh. Tapah? Tapah dekat. Jauh sikit dah, jauh sikit dah. Kalau dah makan dah ada bukam dah dekat. Boleh juga. Ataupun dalam tu kita masuk ekor geting kan. Situ pada dekat tadi. Okey, betul. Dan ni ketua depan. Dia tak tahu. Tak apa. Lebih kurang ni dia pun Tak apa dia. kita bagi otai. Ya, otak dah keliling Malaysia. 1516 je jangan kurang. Kurang 16 tinggal. Kunci dia takut hilang betul dekat situ dekat situ. Dia hang kat situ kalau kunci motor dia. Buai. Ya, tinggal tapah makan tu. Orang belum makan kan. Orang mau jauh. Kalau di sini ikut dia. Tengah hari tak mana-mana tak apa. Tak ada catering kan? Tak ada. Dua hari makan nangka. Tak Saya ada. buat catering kan? Ada tak? Dia satu hari satu biji je. Kontrol tarut. Jadi bagi makan satu biji kecil. Terus satu hari. Jadi kalau nak saya fikir ya. Ya.
Muat motor tak? Ano pa? Sama-sama. Oh, ini pun sama. Ini tempat dua tadi. Oh, nak naik bumi ni? Nak naik yang ni ke? Nak naik yang ni? Itu lagi susah. Ini lagi susah. Ya Allah. Baru dulu ni kan? Lepas semasa dah tak nak ke? Wan, tolong tongkat dulu, Wan. Sakit. Ada di sini. Dia nyobong. Boleh. Tongkat dulu. Tak ada betul. Tak, dia sakit. Macam kena motor sebelah tu. Oh. Okey je. Plan hari ni dekat mana abang makan pagi hari ni? Lepas tu? Oh my god! Wow! Okey kawan, hari ni hari yang kedua kami berada di dekat Terengganu. Pagi jam pukul 7.55 kami nak makan dulu. Lagi mungkin dekat manalah makannya? Dekat Atatul. Nasi dagang Atatul. Okey, kalau penuh Abang Joy, kalau penuh kita plan tadi kat mana? Kalau penuh tadi plan dekat mana? Kita pergi dagang Kak Jah. Kalau penuh kita pergi kedai Kak Jah Okey kawan, kita jumpa dekat nasi dagang Tol. Kalau nasi dagang tu penuh, kami terpaksalah pergi dekat kedai Kak Jah. Okey kawan, jumpa nasi dagang Terengganu. Okey kawan, nampak gayanya kami tak ada rezeki nak makan nasi dagang Atatul. Beraturnya panjang sangat. Memang nak tunggu pun makan masa. Kami nak pergi kedai Kak Jah pun hari ni tutup. Kami terpaksa dah tukar plan. Kami terpaksa pergi kedai warung kopi buruk. Kedai ni kawan, aku dah sampai 2 kali dah, masuk dia 2 kali dah. Ya, betul. Belum raya macam lagi haram tak jumpa. Macam cara macam ni. Mana nampak ada pun. Okey abang Joy, sedap tak? Dah lapor. Nasi minyak, kuah ayam. Yang ni tadi apa bang? Nasi lemak ikan. Yang ni lempeng nyong. Nasi lemak. Apa nama? Pulut udang. Okey kawan, kita berada di Warung kopi buruk. Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Makan semua. Kalau kita nak pergi saya kan? Okey kawan. Wan, macam mana makan Wan? Wan, macam mana makan okey tak? Kalau kita baju Boleh tak? satu setir lagi. Wan makan kena Kecah okey kecah. Satu lombok. Habis. Ni apa nama je? Lasap. Lasap. Terbaik. Saya nasi lemak ikan betul. Okey. Ikan betul. Baju okey baju. Okey, kenyang Alhamdulillah. Okey, lepas ni kita nak lanjut ke mana ni? Ni betul ni. Alah, lepas ni nak lanjut ke mana? Beri hadai. Beri hadai. Jambatan. Jam ke mana? Jambatan apa?
Ha? Deliberate, jam pasal deliberate. Dia hadap seperti yang sengaja. Okey, lepas ni Man. Kita luncur Man. Alah pasal lu pula nak kawan. Kau sangat. Kamu nak takak tengoklah. Aku nak duduk laut. Apa yang dia buka ni? Ada mata ni buka. Orang Tak ada. sini tanda hadir. Baru nampak. baru betul. Baru betul ada kat Batu Ganong. Bila time dia buka tu bila? Itu Tak ada, ketapian itu tak ada. ni. So, kalau Ferry besar. Orang dekat. Dia rakam. Dia rakam tadi. Dia main tengah-tengah gambar. Terus. Ayun. Dah nampak tak? Nampak tak? Dah nampak tak? Nampak? Depan sikit tak tahu. Macam ni, macam awak. Depan sikit. Apa? Ni, kat sini. Dah. Okey. Sini Okey, masih kiri, kemudian anda akan tiba ke destinasi anda. Tengok ni apa? Ni. Ni ikut. Ni ke? Mana fikir yang motor? Oh, sana ni. Anda sudah sampai. Salam. Abang nak bergambar boleh tu. Boleh nak pasal parking rehat lah ni. Motor ni salam. boleh, salam. Okey, masih bang Terima kasih lah. Kamu duduk betul-betul depan itu. Sekarang kami berada di Masjid Crystal, Kuala Terengganu. Dia nak akan naik bot kat sini ke nampak? Apa tak ada naik pun? Ya, ada tu dah. Itu Kelantan. Dasar lagi. Orang mana ada kau? Tak apa dah. Jadi sampai dah.
Lah, bumerang. Wan, macam mana pada balik Wan? Jebon. Kecil-kecil bagi. Tak tahu. Tapi esok baru. Oh. Sampai lah mah. Remi. Oh, Remi. Tapi ni mahal sikit Wan. Dia RM2,000 lebih. Yang ni RM2,600. Bapa tak apa ni. Sini Pak. Bapa tak. Pak ni berapa ribu? Abang beli RM2,600 kan? 2,500 setengah kot. Bawa ni. 2,500. Anak itu. Boy. RM2,500. Ni bapa tak pergi tadi lawan. Tak apa. Dia tak boleh pakai. Realme. Dia dah suruh abang beli Realme dah. macam gitu. Tapi apa handset? Dia dah keluar 15 dah. Itu baru 13. Ni premium. Lagi Apa jawapan hari ni? Ha. Balik awal. Mah. Cakap kata-kata. Kata-kata manis Cah. Nak balik awal ni. Anda bergembira di next day. Lelok balik Wan. Okey. Lelok balik. Semoga apa ni selamat sampai ke rumah. Kami doa lah awak selamat sampai. Apa-apa bagi telefon dengan apa? Okey kawan. Wan balik awal hari ni. Kami lagi sehari. Sekarang ni Wan nak balik pukul 11 dekat 11.30 ni. Nak balik daripada Terengganu nak balik ke Batu Gajah. Makan masa Wan. Bajet balik ikut ni Wan. Ni pro dia panggil pro. Ikutlah balik ikut lodging lah. Tak nak ikut ni tak nak ikut. Ha? Jeli. Bukan jeli. LPT. Tak nak. Berapa 13 mai? Bercinta. 13 betul. 13 ke 14? Okey Wan. Ada jalan tu 13 ke 14? seluruh. Tak ada orang banyak tutup. sekarang ni. Dia Dah 15. Okey Wan, selamat sampai Wan Tu 13 ke 14? Lepas ni, Pada Cah pun selamat sampai Cah. tak tahu. Bye. Okey Wan, selamat sampai. So, ya, okey. apa dia? Ramai-ramai. Benda tu dah okey tak? Kuat tak? Apa-apa telefon. Bagi tahu je. Yang tu ada. Apa-apa telefon. Elok jam jangan tidur atas motor. Nanti kita jumpa kat situ Dia unplanned kat sini. Jadi Apa-apa ni Wan. Ya kena awal dulu. Apa Mi nak pergi sampai malam? Ha? Malam boleh pergi sampai yang Apa Mi? Kalau pergi Abang pasar besok payah juga. malam, tukang bersih. Yelah kat dalam tu. Ha. Biasa petang. Dia Dah, dah. Besok pagi esok boleh. bukan entah dia anak, nak pergi malam tu. Kedai awak agak dah. Mesti. Tak apa, lepas kita pergi lah. Sabar, Umi, sabar. Kita hantar lu kawan kita nak balik ni. Pukul 7 je. Kalau kita nak balik kan, sedih ke tak sedih? Ha? Kita betul. Betul. Betul tanda. Totong tanda. pukul 11 sangat. Awak jadi berlimpah Wan. Kat mana dia Mi? Awak nak tahu apa? Roma jangan lupa jalan pulang pula ya. So, Apa-apa Wan, WhatsApp Wan, dah sampai WhatsApp. Tapi kerja je pagi esok. tadi apa? Tadi kembang Pagi esok kerja. Habis kat pagi esok tu 10 jam tu tak pagi esok tu sampai. Wan. Dari sini pun dah berapa jam ni. Ponggo pun nak cabut Umi. Wan. Ha? Stand beli ni. Ha. Beli. Gando. Senang kat dia. Ha, senang kat dia. Tak apalah Wan. Dia boleh Tidur pun ikan. Boleh. Kalau macam malam pun mesra. Meluk. Boleh kena tanya. Pun hotel baru. Nanti sampai Bukit Tawita tau. Ha? Tu lah. Letih. Ha? Muka pasang tak payah lagi. Itu yang benda tadi pagi. Senang ni. Nah, bawa dia. Awak tengok. Dengki tu, dengki tu eh. Jele lah tu. Tak abang ingat kami belah belakang. Bapak laju je dalam belakang. Mana kat tu? Kartun tandas kot. Kata orang pergi mana ni? Okey Wan. Bye-bye. Selamat sampai. Okey, bye. Apa-apa boleh. Ya, betul. Semoga selamat
Boleh je dulu. RM5. RM5. Bukan RM5. Betul tak tu? Panas sikit. Panas sikit. Bokok ni. Bokok ni. Pelan-pelan kata orang perlahan Mimi. Bongkok tinggi tu. Bongkok tinggi tu. Terus. Ini dia kata nasi tangkap 3 sorang tu. Gaya, kata gaya. Malam-malam pergi makan lagi. Wan tinggal tu kan? Berjanji Melayu atau apa? Ha. Jadi Melayu tu apa? Ya. Tak okey lagi. Tinggal dah. Wan dengan Echa. Dah sampai rumah dah. Ada sampai rumah ada tu. Tiga semua air. Kita balik. Dah sampai rumah pukul berapa malam? 10 lebih. Saya tu berapa dia tu bagi dia. Nasi. Saya tu apa? Nasi dagang terkandung. Nasi? Nasi dagang terkandung. Ha? Ikan ayo. Masih ada lagi yang lain. Masih ada. Ikan ayo. Kita baru ke Bayul. Pagi-pagi gini ada lagi. Tapi patut dulu lah. Kalau lambat beratus juga. Tu. Nasi niok. Ada nasi putih. Nasi dagang. Lepas tu goreng-goreng. Tu, menyerakan dia. Oh, biar ni. Tanya dia ayo macam mana? Ayo mana? Ayo depan tu. Order yang jantor kot. Air order sini banyak sekali. Kalau mata sama Ambil je tu. Siap panggil nombor. Abang you dah ambil kudu. Air. Mama kopi or ice? Nasi dagang Nasi dagang Terengganu. ikan kanu. Ikan air. Ha? Ikan apa ikan? Ikan air. Kalau ikan air. Ikan air. Tapi nak bagi tengah. Berawai. Oh, tu abang lagi apa nasi nak. Dek. Ni ada ikan dengan telur. Dengan telur. Dua. Dua. Ini satu ikan je. Ya, dua-dua nasi tambah eh. Dua-dua nasi tambah. Dua nasi tambah. Nasi dagang vintage. Kuala Terengganu dek ah. Ya, Kuala Terengganu lepas Bandar. Datang kat sini. Air. Air TO01, kopi O0 nipis je dek. Kopi O0. Jadi 28. Okey dek. 28? 40. 40.
malam ni nak rancung juga banyak. Betul? Tak tahu pula apa. Sampai nak kali kita tahu. Buat dia pergi. Oh, dekat je. Asyik buat je. Oh. Bujur dah tak ada ngidam. Itulah. Rasa dulu. Mantap tak mantap? Rasa-rasa. Kalau awak tak biasa makan, tapi rasa sedap kan? Rugi datang Terengganu kena makan ni. Kalau pergi Kelantan nasi kerabu. Dina ni tunggu dulu. Oh. Kau ni belum pakai. Kira betul Kak Tun ambil tadi. Aduh Abang Mi. Matanya yang silap. Berjaya juga pergi dia ni. Misi kita Berjaya. Jadi kalau dapat ikan kemudian ni Makanan. oh betul. Kena repeat je. Macam pergi Thailand tak makan tom yum mana boleh. Ya, betul. Tak lengkap Buat pasport bang. Boleh nanti. Abang Mi gelak ke awak? Jangan gelak dengan Abang Mi. Oh Lampung pun ada. Oh, Lampung ada. Lampung daging. Apa. Dekatan pergi Thailand. Cum. Thailand semua orang boleh tak bagi pula dia. Tak apa, boleh. Cakap tak apa. Ya. Kalau awak potong lah ya. Awak mengingati orang pun boleh. Apa salahnya? Awak kalau mengingati orang, awak tak potong. Awak geram tu je. Awak geram. Awak ni kalau ingati orang, awak tak potong. Awak jarang kata orang. Okey, nasi. Alhamdulillah. Okey, baju okey. Alhamdulillah sedap. Bumi. Katun. Ayo dia minta korang manis. Ni okey. 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 Asal dia minta korang manis. Sedap. Jangan badan ni. Jangan badan ni. Kalau kita lepak 3 orang luar, tunggu abang Salimi tak? Wah, janji ni pukul 12. Tak ada kan? Oh, pukul 11 dah keluar apa ni? Dia bukan lain. Kalau ke lain. Tapi kedai tu tutup pukul 12. Awak tengok cumanya satu calik tak tengok langsung. Telefon kali. Udah tu Ami. Wan telefon lagi. Okey kawan, kami pun dah selesai makan. Macam mana kau no? Nasi dagang. Sedap. Ya okey ai. Umi. Bayuy. Umi, tengok ni. Licin. Lidah panjang ni tak? Lidah panjang tidak. Habis. Kami dah selesai makan. Sekarang kita lucu. Okey dan kawan, setakat inilah video untuk kali ni 3 hari 2 malam ke Terengganu. Pukul 8. Jangan lupa kawan, komen, subscribe dan like channel kami kawan. Okey kawan, kita berjumpa lagi di video yang lain. Okey kawan, kami nak luncur ke Batu Gajah. Assalamualaikum, jumpa lagi di video yang lain. Maknanya ngam-ngam kita balik dah, Semua tiga ramai-ramai kita sebut. Jumpa yang sebiak juga. Kita tak jemu. 1, 2, 3 negeri dan memang padu. Amba bawa family gondakan sana sini. Amba naik motor tengok kanan tengok kiri. Lalu batu buruk nampak comel pemandangan.